Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan nak bayar saya nak bayar zakat fitrah untuk tahun ni. untuk tahun ni. Berapa bayar tu? Okey, kita ada 3 kadar zakat fitrah, iaitu RM8, RM15 dengan RM22. RM8 tu untuk apa? RM15 untuk apa? RM22 untuk kenapa beza-beza? Okey, sekarang ni kita ada 3 kadar. 3 kadar yang telah dikeluarkan oleh Mufti, iaitu Fatwa Negeri Melaka, iaitu ada 3 kadar lah. Iaitu yang pertama RM8 ni adalah merupakan beras super special tempatan. Hancur lah. Hancur. Hancur 5%. 5%. Okey. Lepas tu yang untuk yang 15 mana tuan makan beras super import. Super import, beras wangi, beras poni, beras perang, itu semua adalah dari kadar RM15. Dan manakala beras yang RM22 iaitu beras basmati. Beras basmati ni adalah kadar untuk zakat fitrahnya RM22. Jadi tuan nak buat bayaran untuk kadar yang mana? Kalau kira beras tadi tu, tiga-tiga pun dia makan. Sekali makan basmati, sekali ada makan ni, macam mana tu? Okey, sekarang ni kalau ikutkan ada kekerapan mana beras yang dimakan, RM8 tu adalah kadar yang wajib perlu ditunaikan oleh seluruh umat Islam di negeri Melaka lah. Jadi kadar yang 15 dan juga kadar RM22 tu adalah galakan kepada mereka yang memakan beras selain daripada beras tempatan. Macam mana saya nak tentukan? Ini dah tentu wajib lah. Ya betul. Tapi kadang-kadang ada makan yang beras ni, kadang-kadang ada makan beras ni juga. Macam mana tu? Tuan rasa nak bayar 15 pun boleh, nak bayar 22 pun boleh. Tapi yang wajibnya adalah RM8 seorang lah. Kalau jadi saya bayar 22 lah. RM22 lah. RM22 ni lepas untuk zakat fitrah. Tuan baca yang bawah, diri sendiri untuk dan diri sendiri dan keluarga. Tanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini mengeluarkan zakat fitrah yang wajib ke atas diri saya dan tanggungan sebagai menggantikan beras sebanyak RM88 untuk tahun ini kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Zakat Melaka menerima zakat fitrah tersebut kerana Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ajrakallahu fima ataita wa barakalaka fima anfaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas baik-baik balasan apa yang diberikan dan melimpah berkat ke atas harta yang ditinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru sebentar tadi menunaikan zakat fitrah untuk diri saya dan tanggungan saya pada tahun ini. Dan juga alhamdulillah juga kita berkesempatan bertemu Ramadan pada tahun ini. Saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka ingin mengingatkan seluruh umat Islam di negeri Melaka agar tidak melupakan kewajipan menunaikan zakat fitrah bagi diri sendiri dan keluarga masing-masing. Ini urusan pembayaran lebih mudah dan pantas. Selain membuat bayaran melalui imam-imam dan amil-amil yang dilantik oleh Zakat Melaka, anda juga boleh membuat bayaran di kaunter Zakat Melaka di Ibu Pejabat dan cawangan-cawangan Zakat Melaka di seluruh negeri Melaka. Anda juga boleh membuat bayaran di pasar raya, di bazar-bazar Ramadan dan banyak lagi. Anda juga boleh membuat bayaran melalui laman web rasmi www.izakat.com, perbankan internet, Maybank dan aplikasi Melaka Pay dan banyak lagi. Jangan tunggu saat akhir. Tunaikanlah tanggungjawab anda agar bantuan dapat disalurkan kepada asnaf dan mereka juga dapat menyambut Ramadan dan juga Syawal dengan penuh kegembiraan. Zakat bersih jiwa, suci harta.